Tolonglah jangan buat apa yang Mamat ni buat. Streamer ini cuba untuk tidak tidur selama 12 hari, tetapi selepas 230 jam, polis muncul di rumahnya dan dia hampir di-ban oleh semua platform sosial media. Nama Mamat ni adalah Normi, dan apa yang gila, untuk 8 hingga 9 hari pertama hanya beberapa ratus orang sahaja yang menonton. Namun keadaan mula menjadi serius apabila dia mula hilang kesedaran seketika dan rebah di lantai. Waktu itu penonton mula merayu supaya dia berhenti, tetapi dia tak dengar, dan klip-klip itu mula viral di Twitter. Sebabkan orang ramai terlalu bimbang, jadi mereka menghubungi polis. Akhirnya 2 pegawai polis dan sebuah ambulans tiba di rumahnya untuk pemeriksaan kebajikan. Polis menganggap dia seorang yang sangat bodoh, tetapi kerana menyuruh orang tidur bukanlah tugas mereka, jadi mereka akhirnya beredar. Walaupun menerima pelbagai nasihat supaya berhenti, dia tetap meneruskan siaran langsung itu, hinggalah dia direport secara besar-besaran di YouTube dan siaran langsungnya disekat. Hanya 10 jam sebelum mencapai sasaran 264 jam tanpa tidur, dia berpindah pula kepada Twitch, tetapi Twitch juga telah mengharamkannya. Dan akhirnya dia berjaya menamatkan cabaran tersebut di platform Rumble, dan ia percaya ataupun tidak, ibu bapanya berada bersamanya untuk momen bersejarah itu. Selepas habis saja cabaran itu, dia memulakan live memperlihatkan dia tidur, di mana dia pengsan dan tidur selama hampir 20 jam tanpa henti. Komen pandangan anda di bawah.